Bismillahirrahmanirrahim. Use linear approximation to estimate the value of square root of 1.03 plus cubic root of 1.03 correct to 4 decimal places. Okay, soalan ni dia suruh guna linear approximation. Okay, ni dari topik linear approximation untuk kita estimate nilai ni. Okay, bukan guna kalkulator ya. Tapi yang bagusnya untuk soalan ni, awak boleh check dulu jawapan menggunakan kalkulator. So, awak tekanlah ini guna kalkulator. Dan oleh sebab soalan ni dia minta correct to 4 decimal places. So, jawapan awak tadi asalnya kalau awak tekan kalkulator dapat 2.025. Okay, perpuluhan yang berakhir. Tapi oleh sebab soalan minta 4 decimal places, so awak letaklah hujung sekali 0 dan kita akan dapat nilai ni dalam 4 decimal places. So, nanti kita dah tahu dah jawapan akan dapat lebih kurang macam ni. Sebab kita approximate. Okay? Tapi mungkin kita akan dapat nilai yang betul-betul sama kalau setakat 3 atau 4 tempat perpuluhan. Okay? Okay, cara untuk kita guna linear approximation untuk estimate nilai yang ni, dia ada 4 step ya. Okay, first step, find x, x0 and delta x. Okay, apa dia x, x0 and delta x? Nanti saya akan bagi tahu. Okay. Okay, and then kita kena cari fx and the value of fx0. Okay, next, step yang ketiga, find f prime x and the value of f prime x0. Okay, perhatikan dekat sini f prime. Ini bermaksud kita perlu differentiate. Okay. And then step yang last kali, step 4, estimate ataupun approximate. Okay. Dan kita boleh guna formula yang ni. Okay, formula ni kalau awak tak hafal pun tak apa. Sebab dalam final nanti akan diberi appendix. Okay, formula yang ni. Cumanya untuk formula yang ni, untuk delta x ni, dia guna simbol x minus x0. Okay, sebenarnya delta x ni maksud dia adalah x minus x0. Okay. And then yang x0 plus delta x ni sebenarnya adalah x. Okay, yang ni awak perhatikan sama je. Okay. Okay, kita tengok satu persatu. Apa maksud x0, x dan juga delta x ini. Okay. Okay, x adalah the given decimal numbers. Okay, nombor perpuluhan yang diberi dalam soalan. Okay. So, x kita adalah 1.03. Mana datang 1.03 ni? Sebab dalam soalan diberi nombor perpuluhan 1.03. Okay. Okay, untuk silibus Calculus 1, nilai perpuluhan yang diberi dia akan sama kat sini. Okay. Kalau nilai perpuluhan ni tak sama, itu dalam silibus Calculus 2. Okay. Okay, so x tadi adalah the given decimal numbers. Okay, nombor desimal ataupun nombor perpuluhan yang diberi dalam soalan. So, kita punya x adalah 1.03. Okay. Lepas tu kita perlu cari x0. Apa dia x0? x0 adalah nearest whole numbers. Maksudnya dari 1.03 ni kita perlu bundarkan. Okay, kita bundarkan jadi nombor bulat. So, kita akan dapat, okay, ni tadi adalah x. So, kita akan dapat x0 equals to 1. Okay, kita bundarkan yang ni. Okay, x0 adalah nearest whole number. Okay, dari x dan juga x0, okay, dari x dan juga x0 ni, kita boleh cari delta x. Okay, delta x formulanya adalah, sini ya, delta x adalah x minus x0. Okay. Okay, perhatikan dari sini. Kenapa x0 plus delta x adalah x? Sebab kalau kita jadikan x tajuk, katakan kita move minus x0 to left hand side. So, kita akan dapat belah kiri, yang ni pindah ke belah kiri jadi positif x0. And then yang ni positif delta x. And then kanan tinggal x saja. Sebab yang ni tadi dah pindah. So, dari sini kita dapat x0 plus delta x adalah x. Jadi sebenarnya formula yang digunakan dalam video ni dengan formula appendix sama sahaja. Okey, cumanya delta x adalah x minus x0 and x0 plus delta x adalah x.
Okay. Okay, and then dari sini tadi kita perlu cari delta X. Ni formulanya. Okay, kita perlu cari delta X. Delta X tu adalah small change. Dan nilainya between -1 to 1. Okay, nilai perpuluhan yang antara -1 hingga 1. Boleh positif dan boleh negatif. Okay, kalau yang ni, kalau kita cari delta X kita gantikan 1.03 minus X0 adalah 1. So, kita akan dapat delta X equals to 0.03 positif. Okay. Delta X dia boleh positif dan boleh negatif. Okay. Okay. And then step yang seterusnya, kita perlu cari Fx. Okay. Okay. Fx. Step pertama tadi kita dah dapat dah semua. X dah dapat. X0 dah dapat. Delta X pun dah dapat. Okay. Step yang kedua nak cari Fx. Macam mana cara nak cari Fx? Okay, perhatikan yang tadi 1.03 tadi adalah X. Okay. So, kalau kita replace X ni, gantikan tempat 1.03 ni, okay, kita akan dapat square root of X and then plus, yang ni apa? Cubic root of X. Okay. So, inilah kita punya Fx. Okay. Kita gantikan nilai desimal ni dengan simbol X. Okay, ini tadi desimal adalah X. Okay, lepas dah dapat Fx ni bermaksud dalam variable X. Lepas tu kita kena cari the value of Fx0. Fx0 ni bentuk nilai. Okay, nak cari nilai. Okay, Fx bentuk dalam variable X, Fx0 dalam bentuk nilai. Okay, so kita gantikan. Okay. So, dari sini kita boleh gantikan X0 tadi, okay, untuk cari Fx0. X0 tadi adalah 1. Bermaksud kita nak cari F1. Okay, kalau Fx equals to square root of X plus cubic root of X. Jadi, kalau kita nak F1, bermaksud yang X ni gantikan dengan 1. Okay, so kita akan dapat square root of 1 plus cubic root of 1. Okay, square root of 1 adalah 1. Cubic root of 1 pun 1. So, 1 plus 1 equals to 2. So, dapatlah nilai Fx0. Okay. Okay. And then step 3, kita perlu cari F prime X and the value of F prime X0. F prime X ni bermaksud kita perlu differentiate dari Fx. F prime X0 ni bermaksud nilai yang kita gantikan nilai X0 ni ke dalam ke dalam F prime X. Okay. Okay, so F prime X ni kita perlu differentiate dari Fx. Ni Fx yang kita dapat tadi. Okay, untuk differentiate, awak kena jadikan dulu radical ni ataupun square root dengan cubic root ni dalam bentuk powers of X. Okay. So, tukar bentuk eksponen dulu. Square root of X adalah X to the power of half. And then cubic root of X adalah X to the power of 1 over 3. Tengah-tengah tadi plus. Okay, so dari sini barulah kita boleh cari F prime X. Okay, so F prime X dari sini kita gunakan saja power rule. Kuasa kita bawa ke depan ataupun darab dengan 1 dekat depan ni. Tak ada apa-apa, maksudnya 1. Lepas tu X kuasanya tadi asal setengah tolak 1. So, jadi negative half. Ini plus, and then kuasa 1 over 3 ni pindah ke depan. So, jadi 1 over 3, and then X, and then kuasa tolakkan 1. 1 over 3 minus 1. So, dapat negative 2 over 3. So, ini adalah kita punya F prime X. Okay. Sekarang kita nak cari pula nilai F prime X0. Okay. Okay, F prime X0 bermaksud kita gantikan X0 dengan 1. Okay, and then kita compare dengan F prime X. Kalau F prime X, sini adalah simbol X. So, kalau F prime 1 bermaksud yang ada X tadi, kita gantikan dengan 1. Yang lain tu ikut je, ada setengah kat depan and then to the power of negative half. Plus, yang ni ada 1 over 3 and then to the power of negative 2 over 3. Ikut je. Yang X tu saja kita gantikan dengan 1. Okay. Alright.
1 kuasa apa-apa pun, kuasa positif ke, kuasa negatif ke, kuasa fraction ke, adalah 1. Ya, kalau tekan kalkulator, 1 kuasa apa-apa pun dapat 1. So, yang tinggal adalah half times 1, so dapat half plus 1/3 times 1 dapat 1/3. So, yang ni nak cepat tekan je kalkulator. So, dapatlah f prime x0 equals to 5/6. Dan awak mesti nyatakan f prime x0 dan juga fs0 dalam fraction. Ataupun kalau boleh nombor bulat. Kalau tak boleh nombor bulat, dalam fraction. Jangan nyatakan dalam decimal. Sebab kita belum habis lagi calculation. So, semasa dalam calculation, wajib nyatakan jawapan dalam sama ada nombor bulat. Kalau tak boleh nombor bulat, dalam fraction. Fraction tu bermaksud atas nombor bulat, bawah pun nombor bulat. Okey? Supaya jawapan kita dapat tepat seperti yang kita tekan guna kalkulator tadi. Okey? Next, step last sekali, we can approximate or estimate guna formula yang ni ataupun formula dari appendix pun boleh. Okey, so formula yang ni tadi, sebenarnya yang belah kiri ni sebenarnya adalah soalan dia. Okey, soalannya adalah square root of 1.03 plus cubic root of 1.03. Okay. And then sini simbol approximation. And then masukkan nilai fs0. Fs0 tadi adalah 2. Okay. And then plus. Okay, 2 plus f prime x0. Gantikan dengan 5/6. And then darab dengan delta x. Delta x tadi adalah positif 0.03. Okey. Sampai sini. Nak mudah awak tekanlah kalkulator. Okey. So, kita akan dapat jawapan 2.025. Okey. Tapi oleh sebab soalan minta 4 decimal places. So, awak letaklah hujung sekali 0. So, kalau compare jawapan yang ni dengan jawapan yang kita straightforward tekan kalkulator tadi, betul-betul sama kan? Okay, kenapa betul-betul sama? Okay, kalau pilihan nilai X, pilihan nilai X0, delta X tepat jitu lagi bermutu, plus dengan differentiate semua betul, plus dengan jawapan untuk f prime X0 dan fs0 tadi kita nyatakan dalam nombor bulat ataupun pecahan. Jangan nyatakan dalam desimal sebab kalau dalam desimal, kita akan ada tendensi untuk bundarkan nilai lebih awal. So, dia akan effect kita punya final answer nanti. Okay, yang ni kalau awak jadikan perpuluhan, yang ni, so dia akan effect bila masukkan dekat sini akan effect pada final answer. So, final answer awak akan lari dari jawapan kalkulator. Okay? Sebab itulah penting untuk kita nyatakan nilai fs0 dan juga nilai fs0 tadi dalam nombor bulat atau kalau tak boleh nombor bulat pun fraction. Dan pilihan nilai x, x0, delta x tu kena tepat. Okay, kena betul. Barulah jawapan kita menyamai kalkulator kalau setakat 3 or 4 decimal places. Okay?